Tak apalah. Okey. Okey, Di di tengah padang, di belakang padang. Ah, di betul. tengah padang. Baca. Kenapa Baca dulu. di tengah padang terdapat pelbagai alat permainan. Hmm. Lagi baca. Rizal suka bergayut pada palang besi. Hmm. Dari kiri ke kanan. Kiri ke Hmm. kiri pelik betul. Dari kiri ke kanan, palang. Okey, seterusnya. Palang. Arif suka bermain di Arif pula. Arif pula suka bermain di bawah atas. Gelongsor tu apa? Gelongsor tu slide. Papan gelongsor. Slide. Ah, Slide. oh, slide. Ha. Ada ke orang suka bermain bawah slide atas Arif pula suka bermain. di Atas ke bawah? atas. Atas, betul. Tapi ada je yang gangster. Budak macam gangster bawah main bawah. Atau Okey. kan dia climb atas. Okey, cepat. Nanti cikgu nak terangkan yang ni pula. Kadang-kadang mereka bermain di track. Track. Track itu dia terletak di tepi, tak di sisi. Pelik betul. Di tepi ke di sisi taman? Track tu yang apa? Track laluan yang biasanya untuk orang jogging, untuk orang Ah, running, brisk walk. sisi tu macam tengah-tengah Sisi tu ke sisi tu macam di sebelah lah, di sebelah. Di sebelah. Di sisi sebelah kita. pun ada, Jadi sebelah pun ada, tepi pun ada. ha, nak cakap apa? Tepi. Betul, di tepi. Di sisi ni biasanya kita guna di sisi kita, diri kita. Okey, di sisi Dapat saya kita. Ah, bukan untuk tempat. Okey, kalau tempat kita guna tepi. Okey, seterusnya. di tepi taman. Mereka oh, mereka akan berlumba lari dari hujung trek ke tak sudut trek. Hujung. Hujung thread ke hujung thread yang lain. Maksudnya dari Ah, hujung ke hujung. okey okey okey. Okey. Mereka juga bermain kejar-kejar di keliling taman. Hmm. Tu weh apa keluar. Nah, aktiviti-aktiviti itu dapat mencerdaskan mereka, badan mereka. Mereka juga ceria apabila melakukan aktiviti di luar rumah. Dan dah Okey. siap.